Biar betik, binatang ni boleh bagi tumbuh balik anggota badan yang terputus. Ini ialah axolotl. Kalau orang Jepun panggil dia upa-rupa. これがウーパールーパーの Dah macam nama Pokemon. Nama saintifik dia Abystoma mexicanum. Axolotl ni spesies amfibia rare yang kita hanya boleh jumpa di Tasik Xochimilco dan Tasik Calco di Mexico. Depa ni satu keturunan dengan salamander. Tapi uniknya, depa ni tak jadi dewasa penuh yang boleh hidup atas darat macam salamander lain. Axolotl hidup sepanjang masa dalam air. Yang nampak macam rambut tepi kepala dia tu sebenarnya insang dia tau. Yang paling padu nak haram pasal axolotl ni, depa boleh tumbuh balik anggota badan depa weh. Kaki terputus, ekor kena tokok dengan ikan, mata kena cucuk sebab skodeng. Semua dia boleh regenerate balik tau. Organ dalaman macam jantung dan otak pun tak ada masalah, tumbuh balik macam biasa. Tapi penyembuhan power macam mana pun, depa ni tetap diancam kepupusan sebab pencemaran dan habitat yang kuih lama kuih hilang. Hilang kaki boleh tumbuh balik. Kalau tempat kaki tu berpijak hilang, terus hilang. Mana?